kembangkan lagi. Betul Ustaz, betul Ustaz. Cara yang selain daripada kalau saya kata tadi pergi ke masjid dengar ceramah, pergi masjid kerja ceramah, dia tu Ustaz tahap mana je Ustaz? Baik. Kalau kita macam ustaz-ustaz lah pergi ceramah, kuliah di masjid, yang datang ke masjid tu orang tu. Jadi kita punya dakwah tu tak proaktif. Sebab tu kita ambil jalan, ambil inisiatif, kita bergerak jumpa dengan orang ramai. Sebab kalau kita nak harap orang ramai datang ke masjid, mungkin sibuk, mungkin tak sempat. Jadi kita adakan program santai, program kita nak bawa mesej Islam ni satu agama yang sangat sporting. Islam ni satu agama yang mudah. Kadang-kadang contoh benda yang paling asas sekali sembahyang. Kita tanya kenapa tak sembahyang, dia kata sebab kalau lelaki tak pakai kain. Sebab tak ada kain tak sembahyang. Orang perempuan sebab tak ada telekung. Sebenarnya tidak. Yang penting kita ada wudu, pakaian kita bersih, di mana-mana pun kita boleh sembahyang. Ini benda yang paling asas. Bayangkan sahabat-sahabat, tuan-tuan yang hadir, sekitar 70% lebih kurang orang Islam hari ini tak ambil peduli soal sembahyang. Jadi kita nak bawa mesej sembahyang ni mudah, di mana-mana pun boleh. Bukan kata mesti di masjid baru sembahyang, tidak. Di masjid tu yang paling afdal, yang paling elok. Tetapi bumi Allah ini di mana juga kita boleh mendirikan solat. Itu lebihnya Islam. Islam agama yang very sporting. Itu kita nak bawa. Okey, nak tanya sikit Abang Wahid. Macam tak sangka jumpa Abang Wahid. Tengok dalam TV selama ni. Senario. Pengalaman lepas pergi dengar cerita pergi umrah tu, boleh kongsi sikit dengan kawan-kawan apa perasaan macam mana? Tu saya tak boleh nak cakap, nak kongsikan perasaan tu tak boleh nak kata apa. Pasal benda ni ibarat saya makan nasi, saya rasa tu nasi tu macam mana rasa. Mungkin orang lain masak makan nasi dia lain rasa je. Macam saya pula, saya pergi ni semuanya orang kata memang itulah orang panggil seruan ilahi orang panggil benda tu. Jadi kita mungkin semua orang kalau kita tak dirancang daripada awalnya, memang benda tu takkan jadi. Dan setengah orang pula dia memang tak rancang nak pergi, malam ni dia duduk tergolik-golik, apa aku resah. Sebab dah terjadi pada sahabat saya, dia satu malam tu dia resah, apa benda dia, aku tak kena duit, aku cukup, aku rasa susah lah, dia resah sangat. Jadi besok tak macam mana. Dalam masa perjalanan dia dalam satu hari, setengah orang nak pergi buat umrah ni, dia pergi sampai 2 minggu 3 minggu dia nak kena proses visa apa semua lah. Jadi kawan ni, aku nak try ke umrah, dia kata kan. Jadi besok pagi dia tengok pasport dia hidup lagi, dia pergi ke pejabat apa travel agency. Dia pergi, betul kata orang pejabat travel agency kata besok pagi kami ada satu flight nak bergerak pergi ke ada package nak berjalan besok. Jadi saya cuba petang ni pergi ke pejabat kedutaan ambil visa apa semua kan. Jadi semua dimudahkan pada petang itu, dan pada keesokan hari ni dia terus pergi ke apa Mekah tu buat umrah. Bayangkan benda yang kita tak sangka. So berat saya fikir mana nak cari, mana datang dia nak pilihan. Tapi bila kita cakap je, terniat satu ada je Allah Ta'ala tu bagi. Dan satu benda yang saya rasa pergi ke sana tu, bila kita fikir kadang kita ni suka menghukum orang pun kadang tu. Kita suka pandang orang, kita tengok orang kiri kanan kita, orang ni teruk, kita nampak teruk, kita tu orang ni teruk lah, ini mesti jenis tak semayang. Kita tengok orang ni begini macam ni kan, mesti kita banyak menghukum kan, kita banyak Tuhan. Tapi dekat sana kan memang kita rela lah, hantarlah macam-macam. Sebelum ni kawan-kawan saya cakap, pergi sana macam kena pijak orang katanya, macam-macam juga ada. Tapi bila pergi sana lah, mungkin lah standby nak kena hukum. Tapi tak, Allah Ta'ala tu dia lagi mak sifat penyayang ni kita nampak je. Pengasih penyayang itu memang kita nampak kat situ lah. Tapi bila kat sana juga kita dapat tengok juga orang lain, manusia juga menghukum kita. Bila tengok saya ni artis kan, wasak aku iman nak mudah wasak. Dia macam pandang macam teruk lah aku kan. Tapi yang saya nampak benda kita sama manusia kita yang suka menghukum. Tak boleh kata apa. Boleh terima saya cakap Ustaz? Baik, betul ya.